Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, bertemu dalam video yang seterusnya. Okey, minggu ni tak balik ke Mersing. Kita berjalan-jalan di sekitar Melaka guys. So pagi ni macam-macam kita nak buat. Kali ni kita belum sarapan lagi, tapi tak apalah, kita skip sarapan, kita terus makan tengah hari. Tapi dekat area-area nantilah, lepas kita settlekan beberapa benda lah. Ini banyak benda kita fikir nak beli lah. Yalah. Ada duit sikit nak beli macam-macam kan. Aduh, kadang kita fikir juga duit tu kita nak simpan, tapi apakah daya kadang-kadang tak mampu untuk menghalang keinginan nak membeli sesuatu tu. Itulah nafsu nama dia. Tapi yang ni penting jugalah. Sebab penting sebab apa? Sebab yang ni untuk kita punya aktiviti lah. Apa aktiviti yang kita selalu buat, iaitu kita hiking lah. So sekarang ni aktiviti yang sekarang dah start balik ni, yang kita start semula selepas berapa lama tak buat, adalah hiking lah. Jogging yang dah lama tak jogging lah. Sebab last aku jogging half marathon. Lepas aku half marathon injet teruk tu, aku ada blister kat kaki aku. Bapak besar gila. Mungkin salah stokin ke apa, aku tak tahu. So aku dah lama dah tak lari. Kemudian ada sekali tu aku lari, kaki pula sakit, lutut. So dah tak lari lagi dah. So sekarang ni nak start balik untuk buat aktiviti yang bergerakkan badan ni. So kita hiking lah. So sekarang ni kita fikir untuk hiking petang ni. Petang ni kita ada hiking sebenarnya dengan kawan-kawan lah. Antaranya Anas, bukan Anas Ahmad, Anas. Dia budak X-ray pantai. Dengan Pito kita ada nak hiking dekat Bukit Beruang macam biasa. Bukit Beruang antara tempat yang memang sangat senang, dekat akses. Kalau kita join hiking kat situ, memang senang nak keluar peluh kan. Mudah, sangat-sangat mudah. So itulah, bila pergi hiking dah lama lah, kasut tak ada kasut yang sesuai untuk hiking. Sekarang ni banyak kasut-kasut yang murah. So kita tengok macam mana nak beli kat mana kan. So hari ni kita nak cari kasut sebenarnya. Cari kasut dekat area Decathlon mungkin. Kita tengok dulu kasut yang untuk trail run. Walaupun aku tak run pun, tapi trail run ni banyak membantulah serba sedikit pergerakan kaki kita, utamanya dari segi sleepness. So kita kurang agak kata geseran, lebihkan geseran untuk mencengkam bahagian tapak kasut kita. Jadi kena cari kasut yang betul-betul sesuai. Cuma nak tengok harga dekat Decathlon, harga dia mampu milik ataupun tak. Kemudian aku nak cari betul-betul ni pole. Pole yang memang membantu sangat lah untuk buat pendakian. Jadi aku tak pernah ada pole. Selalu pole tu aku pakai kayu je. So kali ni nak betul-betul beli pole yang harga dia agak mahal. Ada yang murah hasil aku. Cuma yang murah ni dia tak boleh nak lipat, dia manjang macam tu. Jadi mungkin aku beli yang murah, tapi nanti nak kena bawa balik ni, kena ikat lah kat sini. Kena ikat dekat bakul lah nampaknya. Okay, so itu antara benda aku nak beli dah ni. At least kena ada benda juga nak beli ni. Kadang-kadang aku pergi tengok harga tak jadi beli. Sebab kita concern sangat dengan duit kan. Sebab yelah, duit kena simpan. Sebab sekarang ni sambang gawat katanya. So kena simpan lah. Baru malam tadi kita habis duit makan RM15.5 makan dekat kedai Abang Jiji dalam video yang sebelum ni. Setiap hari bajet makan $15 kan. Aduh, lama-lama nanti ujung bulan pokai tak ada duit. So sekarang ni tak apalah, kata demi kemaslahatan kita punya hiking ni. So pejam mata carilah something yang boleh kita bantu gear kita untuk upgrade ataupun nak naikkan semangat hiking kita lah. Sebab tu je cara membantu untuk menaikkan semangat. Antaranya beli something. Alamak, banyak pula kereta kan. Okay, okay, alright, sampai dekat Decathlon. Alright, tempat yang pertama. At least kita kena ada hasil lah. Jangan beli, jangan datang sini ucap-ucap tak beli apa-apa. Aduh, kecewa lah. Kadang aku kecewa dengan diri sendiri lah, yang terlalu memikirkan soal kata keuangan ni. Yelah, sebenarnya kita bukan tak ada duit, ada, tapi kita nak berjimat cermat lah. Kita nak simpan duit tu.
Itu hal-hal yang penting. Tapi kadang-kadang ada benda-benda penting juga ya tentang hiking ni yang dapat membantu untuk menyihatkan badan. Jadi kita kena beli gear baru. That's why benda tu kena ada kan. At least satu barang lah kan. Tapi tak apalah, tengok macam mana. Aku istiqomah, kalau ada rezeki aku belilah satu barang kan. So kita on the way ke Decathlon sebelah sini. Kita nak beli pole sebenarnya, pole untuk hiking lah. Bismillah. Alright, kita awet belakang ni pun nak pergi Decathlon lah. Ok, parking motor untuk Decathlon ni dia area sebelah sini. Kat sini tempat dia. Jadi kalau nak parking mudah lah. Dulu masa awal-awal pembukaan Decathlon ni memang agak crowded juga orang. Ramai gila. Hari ni nak pergi Skechers, confirm penuh orang kat Skechers sebab dia pembukaan Skechers outlet. Okay, alright, kita sambung selepas ini. Allah, mana awet tadi? Okay, ni pole yang aku nak cari dekat Decathlon ni. Dia ada banyak harga antaranya yang ni, yang murah sikit, RM29. Ni yang macam nampak advance sikit, RM40. Oh, RM39.40. Ada yang RM50. Lagi power kot. Oh, ni alloy aluminium. Harga dia boleh tahan daripada murah sampai yang kemahal. Oh, nak lagi mahal model ni, RM500. Wah, ini untuk 3 run boleh lah. RM29 apa? Beli mahal kalau cici. Ya. Okay lah, aku nak ambil yang low-key kot. 30. Untuk permulaan aku beli yang RM29. Kalau hilang dia tak terasa sangat. Okay, alright. So untuk lampu tak payah kot, nanti dulu lah. So sini pun ada juga bag waterproof. Beside kita boleh buat dia ni untuk hiking, untuk camping. Yang ni boleh buat untuk ride juga Cik yang waterproof. Oh, nak cari betul air lah. Cari betul air lah. Okay, ni hasil untuk hari ni. Hasil aku memburu hari ni. Banyak juga aku berbelanja ni. RM148. Kasut, pole, apa nama ni, flux betul air lah. Betul air 500ml dan stokin. Stokin ni sebenarnya tak perlu beli, tak apa. Tapi yang ni dia untuk hiking, kita beli lah kan. Stokin kecil je. Dia ada saiz ke? Dia free size kot. U42 40. Alamak, aku dah tengok saiz lah. Mampus lah. 3942. Okey kot. Lah, aku tengok saiz lah. Boleh tukar ke? Saiz lah. UK8 EU 42 43 tak jauh beza kot. Boleh kot. 42 43 tak jauh beza kot. Okey kot. Tak apalah, RM15 ya. Alright. So kita pergi Gandaman sekarang. Kita 1 2 3. Oh ya Allah. Aduh, beli barang kasihan abang tu. Beli ni, kita nak ke mana? Kiri. Cik Ina tak bagi. Sedih member. Beli barang ni pula apa problem? Pecah. Hari ni kita nak on the way menghala ke
outlet Skechers yang baru ada di area Limbungan. Kita akan sana sekarang ni untuk tengok tempat tu lah, dan usah-usah barang-barang yang ada dekat sana. Alright. Katanya ada buy one free one, tapi buy one free one tu dia bagi kupon. Ada keterlewatan lah, sebab kupon tu dibagi pagi lah untuk first few customer lah. Mungkin dalam 100 customer atau 50 customer terawal lah. So buy one free one tu sampai hari ni saja, untuk clearance stock. Mana-mana stock Skechers yang ada lama, dia akan cuba untuk clearkan stok-stok yang ada lah. Okay, so sekarang pukul 1.16, kita pergi sana. Lepas sana tu cek makan, lepas tu kita balik. Kita nak test kasut kita petang ni, hiking di Bukit Beruang insyaAllah, bersama dengan Beto dan juga Anas. Kita nak start balik lah aktiviti hiking kita. Jadi pembelian gear baru ni memberikan semangat yang lebih sikit lah pada diri ni untuk lebih proaktif dan juga sentiasa konsisten dalam kita nak memastikan badan kita ni sentiasa sihat lah.